Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak cuba ke seberang Thailand. Nak cuba masukkan dengan kereta. Selalu sebelum ni saya pernah masuk dengan van daripada agensi pelancongan daripada Thailand. Jadi semua tu diurus. Hari ni saya nak try kita masuk sendiri, bawa kereta kita. Dan macam mana prosedur terbaru sekarang ni. Macam di Kelantan dia ada dua laluan masuk. Satu di Pengkalan Kubur, masuk guna feri. Satu lagi di Rantau Panjang, boleh masuk guna jambatan lah. Jadi sekarang ni saya nak masuk guna feri. Dan kita tengah tunggu feri datang. Tadi dah lepas 8 biji kereta. Dia kata satu feri. Lepas tu tunggu feri datang, barulah kita pergi. Dan turun daripada kereta ni, kita cop water pass ataupun pasport lah. Dan dia kata saya bawa geran kereta sebab ada orang bagi tahu kena bawa geran kereta. Memang betul lah kena bawa geran kereta. Tapi kalau sebelum ni dia nak cop apa, saya tak tahu proses dia. Tapi hari ni dia kata just pergi macam tu je, masuk Thailand. Di Thailand lah baru kita buat insurans. Sebelum ni ada yang buat insurans kat sini. Dia kata buat kat sana. Jadi kita tengoklah macam mana kat depan ni. Boleh tengok kat depan tu. Tadi kita baru lepas chop water pass kat depan ni. Sekarang ni tengah tunggu feri sampai lah. Berapa ya? 9. Okey. Sepi ya. Baru lepas cop di sempadan tadi. Ada dua borang yang kita perlu isi. Satu borang yang panjang tu, yang putih panjang tu, untuk diri kita sendiri dengan water pass. Satu lagi borang untuk kereta kita, yang tu yang kereta A4 tu lah. Dia ada dua pilihan. Satu, kalau kita tak pandai nak isi, kita kena bagi kat ada satu bilik tempat orang yang isi. Dia akan tolong isi lah dan bayar kat dia dua-dua borang tu, ataupun kita isi sendiri. Dan satu lagi mistake saya tadi, borang custom saya tak isi. Jadi lepas cop tu, saya keluar dengan kereta sampai tempat custom. Dia tanya saya, ada borang tak? Saya kata saya bagi borang yang dua tu. Lepas tu dia kata bukan borang ni, borang yang custom. Jadi dia isi tempat kaunter dia lah. Lepas dia isi tu,
tugas pertama saya adalah cari SIM card. Jadi kebetulan kedai pertama saya tadi yang saya singgah tu, SIM card dia dah habis. Sekarang ni baru dia bagi tahu ada satu kedai yang buka untuk jual SIM card. Jadi saya beli SIM card tadi dalam RM26 untuk unlimited. Saya nak masuk satu hari je, lepas tu saya nak keluar balik. Jadi just RM26 untuk unlimited data satu hari. Okay, sekarang ni kita ke Amazon Coffee untuk minum kopi dulu. Jom. Espresso. Baca ke? Masya. Mani biasa. Tak tahu. Abang nak bawa plastik tak? Nak bawa plastik? Boleh tak? Boleh. Berdua kan? Suku kali. Sekali abang. Sama sikit. Seram di sini. Ya. Mana hijau? Hijau dua. Okey, ambil dah. Okay, terima kasih. Okey. Kita punya apa dah? Target dah berjaya. Nak datang ke Amazon Cafe. Nak minum kopi je hari ni. Cuma yang proses lambat tu adalah di sepadan dah border tu. Proses itu dah birokrasi lah. Proses dia je dah lambat. Jadi satu pengalaman kat sini yang menariknya, saya pergi, saya berhenti solat Jumaat tadi. Jarak masa antara azan, khutbah dan waktu solat dia, khutbah tu hanya 5 minit sahaja. Lepas tu solat Jumaat lebih kurang 10 minit, 15 minit selesai. Kalau tempat kita panjang kan khutbah. Kat tempat Thailand ni kejap je, hanya 5 minit khutbah. Saya pun satu pengalaman barulah ke. Itu je saya nak kongsi sebelum saya nak keluar. Saya asalnya perancangan masuk Kuala Lumpur, naik feri dan balik pun naik feri. Tapi disebabkan oleh lambat proses kat sana, saya ambil keputusan ni saya nak balik ikut rata panjang, guna apa dah, jambatan. Jadi harap-harap kat jambatan sekarang tak ada masalah panjang sangat lah. Tapi selalunya kalau kita nak keluar ni memang tak ada masalah sangat. Cuma lebih cepatlah proses nak keluar daripada nak masuk. Cuma yang tadi tu 2 kali lambat sebabnya terpaksa tunggu feri. Yang ni tak payah tunggu feri apa lah sebab kita keluar guna jambatan. Okey, nanti kita tengok apa berlaku ke depan pula. Ada satu lagi Amazon Cafe dekat Sungai Golok Hospital. Jadi kita berhenti sini juga untuk pergi ke Amazon Cafe. Jadi kalau siapa-siapa masuk ikut border Rantau Panjang, lebih dekat.
boundary post Sungai Golok ni, baru kita ambil balik kereta dan keluar. Okay, sini tempat nak cop untuk bawa keluar kereta. Okay, kat bangunan tu cop untuk penumpang, kat tengah-tengah ni cop untuk kenderaan. Lepas kita cop wadah pas dengan untuk kenderaan, lepas tu kita datang ke sebelah sini dan serahkan dokumen kenderaan kita.